Cinta pandang pertama daripada segi landscape, daripada segi parking yang luas, daripada segi kebersihan. Selama ni asyik lalu saja kawasan ni. So terperasan lah 2-3 kedai yang agak memanggil-manggil. So ini adalah salah satu kedai yang kita boleh cakap kalau lalu tu dia akan memanggil. Memanggil daripada segi lampu, daripada segi hiasan dia. So hari ni ambil keputusan untuk masuk. Ramai orang kata Salai ni memang kena makan tegal. Tak tahu kenapa. Padahal boleh aja makan malam pun. Cinta pandang pertama daripada segi landscape, daripada segi parking yang luas, daripada segi kebersihan. Kemudian kita makan itik salai, daging salai, nasi lemak kayu api, kopi tarik kayu api dengan teh tarik pandan. Memang sedap lah. Overall boleh bagi lebih kurang 9 daripada 10 untuk salai lah. Itulah dia makanan dia, sungguh sedap. Overall saya boleh bagi tahu, bolehlah datang ke kedai ni, bolehlah support kedai ni, sebab asalnya kedai ni adalah satu pondok yang kecil sahaja di seberang sana. Owner kedai atau staff kedai dapat maintain, sebab nak jadi juara senang, nak maintain itulah yang susah. Jadi itulah dia review saya.